Kadang-kadang, keindahan tak datang dari keseragaman. Ia muncul bila ada perbezaan, bila dua unsur bertembung dan saling melengkapi. Dalam seni visual, kita panggil itu kontra. Kontra ialah perbezaan yang menjadikan sesuatu karya hidup dari segi warna, ton, bentuk hinggalah emosi. Tapi macam mana kita nak cari kontra? Kontra mempunyai beberapa jenis. Contohnya kontra warna. Seperti bunga raya yang mempunyai warna merah dan warna hijau, masing-masing warna panas dan warna sejuk. Kombinasi dua warna ini dapat menarik perhatian mata kita serta memberikan kita tenaga dan ketenangan. Ton yang berbeza juga merupakan sebuah kontra. Dalam hitam putih, kontra kepada ton akan menjadi bahasa utama. Ia akan mencipta bayang, kedalaman dan mood dramatik untuk bercerita. Dalam dunia yang penuh bentuk dan ukuran, setiap satu cuba menonjol. Ada yang besar dan mendominasi ruang, ada yang kecil tapi tetap menarik perhatian. Itulah kontra bentuk dan saiz. Kita hidup dikelilingi permukaan. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang menyerlah dan ada yang hanya diam. Kontra tekstur bukanlah sekadar rupa, tetapi ia adalah cara kita menyentuh dunia. Dalam seni, tiada makna tanpa perbezaan. Cahaya hanya wujud kerana ada bayang. Suara jadi indah kerana ada sunyi. Begitulah juga kontra. Ia memberi kehidupan kepada apa yang kita lihat. Tanpa kontra, seni jadi datar. Kontra juga mencerminkan hidup. Dalam tenang, kita temui riuh. Dalam gelap, kita hargai cahaya. Dalam kesadaraan, tersembunyi keindahan yang paling jujur. Ya, kontra ada banyak jenis. Tapi, jika dikaitkan dengan minat saya lebih minat untuk menonton filem. Dan filem yang mempunyai sinematografi yang cantik, saya amat meminatinya. Sebagai contoh, filem Tron Legacy yang banyak menggunakan elemen kontra. Now this I can do. Kontra bukan sahaja tentang perbezaan, tetapi ia juga tentang keseimbangan. Pertembungan antara gelap dan terang, halus dan kasar, tenang dan tegang. Itulah yang menjadikan sesuatu karya itu hidup.